Bagi pihak penduduk kampung, saya ingin mengucapkan selamat datang dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua tetamu yang sudi hadir ke kampung kami ini. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan amat kami hargai kerana ia bukan sahaja membawa keceriaan kepada kami, malah memberi makna besar kepada komuniti kecil kami ini. Pada pertama sekali, saya mewakili seluruh ahli rombongan yang berjumlah 35 orang ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada tuan rumah atas sambutan yang begitu mesra dan layanan yang amat baik diberikan kepada kami. Semoga ukhuwah dan hubungan silaturahim antara komuniti kita akan terus kukuh dan berkekalan. Tidak ketinggalan diucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Puan Julina Johan, Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Nasional yang bersungguh memastikan program Jalinan Wilayah Utara ini dapat direalisasikan pada hari ini. Bagi pihak Jabatan Penerangan Negeri Perlis, dengan berbesar hati saya merakamkan ucapan selamat datang dan setinggi-tinggi penghargaan atas kesudian pihak rombongan memilih Negeri Perlis, negeri kami yang kecil dari segi saiznya namun besar dalam nilai sejarah, budaya dan perpaduannya. Aman, damai dan makanan pun sedap-sedap, tuan-tuan dan perempuan. Kami percaya kunjungan tuan-tuan dan perempuan ke sini akan meninggalkan kenangan manis dan memberikan inspirasi untuk lebih banyak kolaborasi di masa akan datang. Apabila pulang nanti, sudi-sudilah kiranya tuan-tuan dan perempuan kongsikan pengalaman manis tuan-tuan dan perempuan di Perlis dengan sanak saudara dan sahabat handai, supaya datanglah beramai-ramai ke negeri Perlis, menaikkan taraf ekonomi mereka ini dan supaya pelancongan negeri Perlis ni melonjak lagi lah selepas ini, insyaAllah. Merdu bertikah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata, andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta.